Okey, kita dah belajar cara nak tambahkan maklumat perniagaan kita dalam company profile dan kita dah tengok macam mana nak tambah senarai barang perkhidmatan yang kita jual dan juga senarai menambah cara untuk menambahkan kontak customer kita. So kita dah boleh buat dokumen jualan. Contohnya quotation dan juga invoice. Okey, macam mana kita nak buat? Kita pergi pada sales. Okey, klik pada sales. Okey, katakan kita nak buat quotation, kita klik pada quotation. Quotation ni sebut harga lah. Okay. Mungkin ada perniagaan yang memerlukan sebut harga dulu. Okay. So caranya kita klik pada quotation, kita klik saja pada new untuk membuat quotation yang baru, sebut harga yang baru. Okay. Customer ni kita boleh ambil daripada senarai customer yang kita dah buat. Okay, yang dah ada lah. Kalau kita tak add, tak ada dalam senarai, kita boleh juga klik pada add contact ni. Okay, masukkanlah nama dia, nombor telefon semua dan kita save. Itu kalau kita belum add. Kalau dah add, kita pilih saja daripada senarai. ABC Semen Bahad contohnya. Okay, so dia akan lengkapkanlah semua maklumat berdasarkan yang kita dah isi. Okay, kita scroll ke bawah pada bahagian item. Dekat sinilah kita nak masukkan senarai barang dan perkhidmatan yang kita nak masukkan dalam quotation. Okay, kita klik pada item. Okay, kita katakan kita nak jual ni, kita nak bagi quotation untuk iPad. Okay, iPad mini 4 contohnya. Okay, harga ni kita boleh masukkan cara manual ataupun kalau kita dah save, harga tu akan ada kat situ lah. Katakan kuantiti dia 2, letak pada itu. Kalau ada item lain, kita klik sekali lagi pada item. Okay, kita masukkan, katakan iPad stand. Berapa unit dan juga berapa harga kita masukkan. Kalau item tu kita belum add dalam senarai barang yang kita ada, kita klik saja pada item. Okay, kita klik pada add product. Macam ni boleh juga. So tak perlulah kita nak patah balik pergi ke dalam produk untuk add. Kita boleh add kat sini dan kita save. Okay, kalau tak jadi nak letak ke, nak delete ke, kita klik saja pada button tong sampah ni, dia akan buang lah. Okay, kalau kita nak bagi diskaun, okay, kita boleh letak pada diskaun. Okay, letak diskaun, katakan berapa? 10%. Kita letak persen lah. Kalau dalam bentuk amount, tak perlu letak persen tu. Letak dia katakan diskaun RM98. Dia akan tolak lah. Okay, so total 3,300. Okay, kalau kita rasa dah lengkap semua, kita boleh klik pada save. Quick share email ni maknanya, bila kita save saja, dia auto email kepada pelanggan kita, customer kita. Kalau kita tak nak email dulu, kita untick saja, okay, dan kita save. Okay. Okay, dan selepas kita save, okay, quick share ni maknanya kita nak share email, share quotation tu melalui link atau email. Link ni kita akan dapat satu link, kita boleh copy dan bagi dia dekat WhatsApp ataupun melalui media lain lah. Jadi bila dia klik pada ni, dia akan dapat quotation tu. Ataupun kita boleh print. Okay. So inilah dia quotation kita. Okay, kita boleh print ni. Okay, klik pada button print ni, print guna printer kita. Ataupun kita boleh save sebagai PDF. Okay, jangan risau, logo, color dan font semua ni kita boleh customize kemudian. Okay, so kita boleh tukar nama dia kalau kita nak dan juga kita boleh save. Okay, so bila dah save, kita boleh lah nak WhatsApp ke, nak email ke, nak print. Okay, tapi kalau nak email tak perlu nak save dulu. Kita boleh terus buat melalui software lah. Okay. Dan ada menu lain, action. Dekat action ni kita boleh duplicate. Maknanya kita boleh copy. Mungkin kita nak buat quotation yang sama, kita boleh duplicate. Dan daripada quotation kita boleh convert terus kepada invoice ataupun delivery order atau sales order. Katalah nak terus convert pada invoice, kita klik saja pada transfer to invoice. Dia akan jadi. So itu saja cara nak buat quotation.